Ramai murid keliru nak bezakan perkataan Arab ni sama ada al-ismu ataupun al-fi'lu. Akhirnya ramai yang salah jawab soalan ni. Okey, jom kita tengok soalan ni. Untuk jawab soalan ni, kita perlu tahu cara membezakan antara al-ismu dan al-fi'lu. Mula-mula kita tengok dahulu apa itu al-ismu. Yang pertama, al-ismu, kata nama. Cara paling mudah nak ingat adalah dengan formula dating. Apa maksud dating? Mari kita pecahkan satu persatu. Yang pertama, di, dhamir, kata ganti nama. Kalau jumpa perkataan yang berbentuk kata ganti nama seperti huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah perkataan al-ism. Yang kedua, A untuk alif lam. Perkataan yang ada alif lam di depan. Contohnya, al-kitabu, buku itu. Al-faslu, kelas itu. Al-madrasatu, sekolah itu. Semua perkataan yang ada alif lam di depan adalah al-ismu. Yang ketiga, T untuk tanwin. Kalau perkataan ada tanwin di belakang, ia juga biasanya al-ismu. Contohnya, kitabun, buku. Madrasatun, sekolah. Mistaratun, pembaris. Yang keempat, I untuk ismu isyarah, iaitu kata tunjuk. Ismu isyarah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Contoh, haza asadun, ini singa. Hazihi madrasatun, ini sekolah. Zalika qalamun, itu pen. Tilka baqaratun, itu lembu. Perkataan ismu isyarah ini semua adalah al-ismu. Seterusnya, N untuk nama. Contohnya, Muhammadun, Aliyun, Zainabun. Semua nama orang adalah al-ismu. Kalau dalam perpisahan, apabila nampak salah satu daripada petunjuk dating, ia adalah al-ismu. Kalau nak lebih banyak nota penting dan tip mudah skor A Bahasa Arab UPKK, jangan lupa download checklist Bahasa Arab UPKK percuma melalui link di bawah video ini ataupun di ruangan komen. Yang kedua pula ialah cara mengenal al-fi'lu ataupun kata kerja. Ciri-cirinya tidak mempunyai tanda-tanda yang ada pada al-ismu, iaitu dating. Kalau anda tengok satu perkataan dan ia tak ada dhamir, tak ada alif lam, tak ada tanwin dan tak ada ismu isyarat dan bukan nama, kemungkinan besar ia adalah al-fi'lu atau kata kerja. Biasanya kata dasar bagi al-fi'lu ada 3 huruf. Contohnya, zahaba, pergi, jalasa, duduk, akala, makan. Ia juga boleh ada tambahan huruf di depan atau di belakang. Contoh, yazhabu, dia pergi. Tajlisu, dia duduk. Akaltu, saya makan. Al-fi'lu ada 3 jenis, iaitu fi'lul madi untuk perkara yang telah berlalu, fi'lul mudhari' untuk perkara yang sedang berlaku atau akan berlaku, fi'lul amr itu adalah suruhan. Tapi untuk UPKK, kita fokus pada 2 jenis sahaja, iaitu fi'lul madi dan fi'lul mudhari'. Fi'lul madi biasanya tiada tambahan huruf di hadapan. Contoh fi'lul madi, kataba, dia telah menulis. Fi'lul mudhari' pula ada tambahan huruf di hadapan, iaitu alif nun ta ya. Contoh fi'lul mudhari' pula, yaktubu, dia sedang menulis. Baik, sekarang kita kembali semula kepada soalan UPKK tadi. Okey, soalan pertama. Al-ismu. Di antara 2 jawapan ni, mana satu al-ismu? Okey, kita tengok perkataan tu. Yang mana satu yang ada formula dating? Jawapannya, al-kitabu. Sebab ada alif lam. Okey, soalan kedua. Madrasatun dengan yaktubu. Mana satu yang ada formula dating? Jawapannya, madrasatun. Ada tanwin di akhir perkataan. Tanwin di akhir perkataan adalah salah satu formula dating. Okey, soalan seterusnya al-fi'lu. Yazhabu dengan sayyaratun. Mana satu al-fi'lu? Sayyaratun ada formula dating. Yang ada formula dating ialah al-ismu. Jadi jawapannya yazhabu. Yazhabu adalah al-fi'lu. Okey, soalan yang terakhir, al-fi'lu. Jalasa dengan filun, mana satu al-fi'lu? Filun ada formula dating. Jadi jawapannya jalasa.
Jadi apabila jumpa soalan seperti ini dalam peperiksaan, cari formula al-ismu atau petunjuk al-fi'lu dalam soalan yang diberikan. Kalau nak checklist bahasa Arab UPKK percuma, boleh dapatkan melalui link di bawah video ni atau di ruangan komen. Boleh tonton video ni pula jika nak belajar lagi topik bahasa Arab UPKK yang selalu keluar dalam peperiksaan.